semua hantar makanan dekat Somalia. Selama Somalia berperang. Sudan sekarang paling teruk, paling kritikal. Saya jelaskan lagi juga negara Islam yang berperang Libya. 13 tahun lah dunia menghantar makanan kepada Libya. Negara-negara ni semua menerima makanan, tapi pokok masalah tak selesai. Kerana pokok masalah adalah political will. Political will itu adalah untuk menyelesaikan pokok masalah. Itu perang saudara di Libya, perang saudara di Somalia. Kerajaan kena main peranan yang lebih supaya nilai sokongan tu tak dilihat nilai sokongan yang dianggap sebagai sepele, ataupun nilai sokongan orang kata tunggang lah apa masa kan. Tapi inilah masa PMX. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena buktikan bahawa dia bukan seorang penunggang. Dia melihat kes ni sebagai sangat relevan untuk Malaysia memainkan peranan yang serius untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia. Dan ni tempat tidur partner saya. Ada bag baru dia orang bawa hantar Dobi tadi. Lepas tu yang lain tu bilik kapten apa semua lah. Ni bilik second captain. Saya lebih selesa duduk ruang tamu sebab kalau saya buat live ke apa, balik tu barang-barang saya, equipment saya apa semua, saya lebih selesa tak luar. Kapal ni 5, kemungkinan akan terima 2 lagi, doktor dan juga seorang lagi kru. Tapi tak putuskan lagi, besok baru mungkin dapat nama. Saya ingat siang tadi macam panas, tapi dah nak tukar ke malam jadi sejuk pula. Okey, tak enjoy makan angin, kerja berat. Waktu kita bekerja tuan-tuan tak nampak. Jadi tuan-tuan akan hidup dengan pandangan-pandangan bahawa semua benda enjoy. Tak enjoy makan angin tuan-tuan. Kerana enjoy makan angin, saya bukan seorang yang suka belayar. Saya pun dah berjalan di lebih 40 buah negara dah. Tak ada masa nak enjoy dah. Okey, kalau tuan-tuan tengok rekod saya ni, bukan inilah kehidupan yang saya nak kalau enjoy. Saya layan kereta di Malaysia. Saya main kereta di Malaysia. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya syukur alhamdulillah kerana semalam dalam Global Sumut Flotilla Parliamentary Conference yang diadakan di Brussels, ada 2 keputusan besar telah dicapai dan saya bangga dengan keputusan ini kerana satu adalah Sentral Malaysia telah pun mendapat rakan untuk membuat pendakwaan di Mahkamah Awam Sentral, iaitu Central of Human Rights Research and Advocacy Malaysia. Ini NGO di Malaysia yang mana peguam-peguam Islam yang juga menjadi peguam kami dalam pelayaran ini berjaya mendapat rakan untuk membuat pendakwaan di Mahkamah Awam untuk membolehkan undang-undang yang telah diputuskan oleh Israel pada 30 hari bulan Mac yang akan dilaksanakan pada 1 hari bulan Julai, yang spesifik untuk menggantung banduan perang tahanan Palestin yang dianggap sebagai pengganas mulai 1 bulan Julai 2026 akan mula dilaksanakan. Satu. Yang kedua adalah kejayaan beberapa NGO yang bergabung dalam Global Sumut Flotilla Parliamentary Conference yang diadakan di darat. Kami belayar di laut. Satu lagi tindakan dibuat di darat, di mana gerakan ini berjaya bersetuju untuk mengemukakan kes mereka di Mahkamah Perancis bagi menjadikan halangan membawa masuk makanan ke Gaza sebagai satu lagi genocide. Ini pertama kali di Mahkamah Awam. Sebab sebelum tu saya jelaskan kepada tuan-tuan, kesemua pendakwaan hanya dibuat di Mahkamah PBB, yang mana ini adalah tugas negara. Tapi kali ini masyarakat sivil, orang awam yang menjadi bahagian daripada rakan Sumut bertindak di darat dengan membawa kes mereka ke mahkamah di Perancis. Dan kita harap bila Sentral Malaysia buat pendakwaan di mahkamah di Eropah, dan pada masa yang sama saya harap kerajaan Malaysia akan mengambil tindakan berani dengan pulangnya ahli parlimen Malaysia. Mereka akan mendesak kerajaan Malaysia untuk menjadikan kita negara yang akan mendakwa Israel. Berarti Sentral ada dokumen yang cukup. Sentral ni NGO, dia tak boleh buat pendakwaan di ICJ dan dia tak boleh buat pendakwaan di ICC. Sebab ICC dan ICJ mestilah negara yang membuat pendakwaan. Tapi Sentral yang dah cukup dokumen, kerana persidangan semalam dia juga dihadiri oleh pakar undang-undang. Dia dah cukup dokumen tu, maksudnya pembuktian yang jelas bahawa undang-undang yang diputuskan oleh Israel untuk menghukum 220 tambahan tahanan Palestin dalam hukuman gantung sampai mati kerana undang-undang tu dipinda menjadikan mereka teroris, selain daripada 49 yang telah siap untuk dihukum gantung. Dengan 9,600 lagi boleh dipindahkan tuduhan mereka kepada hukuman gantung. Kerana saya dah jelas dulu tuan-tuan, supaya basic tuan-tuan faham, di Israel siapa saja yang berdaya, siapa saja yang dari warga negara Israel,
dia akan dibicarakan di mahkamah sivil, sama macam Malaysia, mahkamah awam. Tapi orang Palestin yang mana dijajah oleh Israel, dia akan dibicarakan di mahkamah tentera Israel. Dia tak adil. Jadi semua tahanan Palestin yang Israel sebut banduan, tapi saya sebut pada tuan-tuan tahanan, semua tahanan Palestin yang mana ditahan, dia dibicarakan di mahkamah tentera. Jadi bila dibicarakan di mahkamah tentera, peluang mereka nak mendapat keadilan susah, sebab mereka dibicarakan di mahkamah orang yang nak membunuh mereka. Jadi hakimnya tentera, pendakwa rayanya tentera, menjadikan tahanan Palestin tidak mendapat pembicaraan yang adil. Jadi saya merayu kepada kerajaan Malaysia dan mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil langkah yang lebih berani dalam hal ni, bahawa Malaysia mestilah mendepani apa yang negara-negara Islam lain tak pernah buat, iaitu OIC. Kalau kita tak nak lagi OIC ni dijejek-jejekkan orang, OIC, kalau kita tak nak lagi OIC, iaitu Kesatuan 57 buah negara-negara Islam dipandang rendah, Malaysia mesti mengangkat martabat. Dengan Malaysia akan menyebut bahawa pendakwaan ini Malaysia memainkan peranan sebagai wakil OIC. Dan sekiranya Malaysia menjadi negara pendakwa dan kemudian dibantu oleh Indonesia sebagai negara yang menyokong pendakwaan, atau dibantu oleh negara lain, negara Islam lain, negara yang menyokong pendakwaan, dan kita bawa kes ni ke ICC, ke ICJ, dengan mengatakan pasal apa? Kes yang ni kes baru, pasal dia baru diputuskan oleh Parlimen Israel pada 30 hari bulan Mac yang lalu. Kes lama tak apa. Kes lama sebab Afrika Selatan dah bawa. Kes baru ni kita harap negara Islam bawa, menjadi membolehkan. Pertama kali kalau Malaysia berjaya mempengaruhi OIC dengan mengatakan, dengan membawa kes ini Malaysia mewakili OIC, berarti kita ada 57 negara di belakang Malaysia. Jadi membolehkan kita membawa kes bahawa undang-undang Israel untuk menggantung tahanan Palestin di atas tuduhan pengganas hendaklah dianggap sebagai genocide atau bertentangan dengan Konvensyen Geneva. Jadi kalau kerajaan Malaysia bergabung dengan Sentra, untung dia adalah kerana Sentra akan buat pendakwaan di mahkamah awam. Dia nak buat pendakwaan di mahkamah awam. Sentra mungkin mencari mahkamah yang sesuai, barangkali United Kingdom, barangkali di Norway, barangkali di Belgium, barangkali di Spain. Ini negara-negara yang pro Palestin. Berarti kalau kerajaan Malaysia menggunakan dokumen yang sama serentak, Sentra buat di mahkamah awam, kerajaan Malaysia buat di mahkamah ICJ dan juga di ICC. Jadi saya harap sidang GSF yang diadakan di daratan semalam, sementara GSF Sumut ni bergerak di lautan, akan ada kesan impak dia kepada kerajaan. Jadi kalau selama ni kerajaan hanya menyokong Sumut dari segi sumut lautan, kerajaan kena main peranan yang lebih supaya nilai sokongan tu tak dilihat nilai sokongan yang dianggap sebagai sepele, ataupun nilai sokongan orang kata tunggang lah apa masa kan. Tapi inilah masa PMX. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena buktikan bahawa dia bukan seorang penunggang. Dia melihat kes ni sebagai sangat relevan untuk Malaysia memainkan peranan yang serius untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia, selama 80 tahun, 79 tahun Palestin dijajah, kita dah tak larat dah nak maki, nak cerca Israel ni. Kita tak larat nak duduk dekat pintu belakang. Kita mesti di pintu depan. Jadi kalau Datuk Seri Anwar ambil langkah untuk mendakwa Israel, dia akan menjadi seorang Perdana Menteri yang pertama daripada kalangan negara Islam, seorang pemimpin pertama daripada kalangan negara Islam, yang selepas Israel telah menubuhkan negara haram 79 tahun, ada pemimpin Islam yang menentangnya. Tak mampu dari segi persenjataan, gunakan undang-undang. Sebab dulu persenjataan, kita kata ya kita tak mampu, kita tak ada, kita kebal, kita tak ada itu, kita tak ada ini, kita tak ada jet pejuang, kita duduk jauh. Tapi kita mampu dari segi undang-undang, kerana undang-undang telah menyediakan ruang yang sangat jelas untuk Malaysia bertindak. Jadi saya harap tuan-tuan mula mendesak, tuan-tuan naikkan statement, tuan-tuan share video saya untuk membolehkan kerajaan Malaysia tahu bahawa rakyat Malaysia ramai yang mahukan Perdana Menteri tidak hanya menyokong Sumut, dan ketika Sumut bergerak di lautan, tetapi Perdana Menteri mengambil iktibar yang lebih berani dengan membawa kes rang undang-undang Israel dalam hukuman mati kepada tahanan Palestin adalah pintu pertama Malaysia membuktikan kita mendahului negara-negara Islam yang lain, kita menyelamatkan maruah OIC yang selama ini dituduh sebagai OIC, dengan menjadi Malaysia adalah negara wakil pada OIC, dimandatkan oleh OIC dan disokong oleh negara penyokong OIC, bagi membolehkan kita membawa ke Mahkamah Antarabangsa dan pertama kali. Dan ini penting kerana kita mampu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Sentra ni kalau tuan-tuan pergi tengok page CENTHRA, Sentra ni dia dah bantu kerajaan South Africa, Afrika Selatan waktu mendakwa Israel di Mahkamah ICJ. Salah satu daripada 7-8 badan-badan awam yang membantu menyediakan dokumen adalah Sentra Malaysia. Dan kalau Sentra Malaysia, kerajaan Malaysia nak dakwa Israel di Mahkamah ICJ, Sentra Malaysia boleh bawa semua rakan-rakan antarabangsa dia dengan pakar undang-undang, dengan bekas hakim Mahkamah Antarabangsa, dengan segala orang yang teror undang-undang untuk membantu kerajaan Malaysia menyediakan dokumen. Yang penting kerajaan Malaysia kena komited je, jangan takut. Tapi kalau kerajaan Malaysia takut dengan mendakwa Israel di Mahkamah Antarabangsa, kita takut Amerika marah kita
Kita takut, susahlah. Kalau kita nak dakwa, jangan takut. Sebab negara-negara Eropah dah bersama dengan Palestin. Kita buat pendakwaan, kita tak akan dipulaukan, kecuali kita akan menghadapi tekanan daripada Amerika aja. Tapi dengan berdasarkan undi Palestin Merdeka, Jepun dah beralih kepada mengundi Palestin Merdeka, 16 negara Eropah beralih kepada mengundi Palestin Merdeka, berarti Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti tahu dalam keadaan geopolitik kerajaan telah berubah. Kita negara Islam tak mampu lagi hanya sekadar mengatakan bahawa kita hanya keluarkan kenyataan Israel Zionis, Israel genocide. Dah tak relevan dah, sebab saya fikir ini mungkin kenyataan yang sesuai daripada zaman Tunku Abdul Rahman sampailah ke zaman Datuk Seri Najib. Tapi dalam era moden, ketika perundangan, ketika rakyat Malaysia telah menjadi cerdik, ketika rakyat Malaysia semuanya telah celik undang-undang, ketika kita pun mempunyai kesedaran yang sangat tinggi terhadap isu Palestin, kita mahukan sebuah kerajaan yang setara dengan pengetahuan rakyat. Rakyat dah ada pengetahuan yang luas, rakyat Malaysia dah tahu tentang hal-hal yang patut kita mainkan peranan. Kalau kita betul-betul mencintai Palestin dari segi hati nurani, kita mesti bertindak. Jadi hari ini, kawan-kawan yang selalu share video saya, sharelah video bahawa kita mendesak kerajaan Malaysia untuk memainkan peranan sebagai negara yang berani membuat pendakwaan ke atas Israel, khusus dalam pembentangan kelulusan rang undang-undang Israel yang baru yang diluluskan pada 30 Mac 2026 yang akan menyabitkan 220 ke 250 tahanan Palestin daripada penjara kepada hukuman gantung, dan kemudian menyeret lagi yang lain-lain, dan yang akan ditangkap kemudian hari, yang akan didakwa di bawah undang-undang ini, menjadikan rakyat Palestin berada di bawah penindasan genosid. Kita nak undang-undang ni kita sebut genosid. Itu salah satu daripada berita baik yang ada dekat GSF Parliamentary Conference. Saya harap ahli parlimen balik, dia boleh brief tuan-tuan kot. Saya risau betul bawa ahli parlimen Malaysia balik, lepas tu dia duduk cakap benda lain. Kita bawa ramai ahli parlimen semalam ke conference tu, dan mereka daripada kaukus Palestin di parlimen. Tapi saya takut balik mereka tak mainkan peranan. Tuan-tuan kata saya jalan-jalan, tuan-tuan kena cakap ahli parlimen tu yang jalan-jalan, sebab dia bertanggungjawab, dia wakil rakyat kita, dia suara kita di parlimen, dan mereka dilantik datang semalam adalah untuk mewakili. Sebab mereka datang daripada perbankan dan kerajaan. Balik mereka boleh desak kerajaan untuk bertindak dengan mengatakan dah sampai masanya Malaysia mengetuai langkah berani yang tak pernah kita buat selama ni. Itu saya boleh brief tuan-tuan tentang apa yang berlaku di Global Sumut Flotilla Brussels, Parliamentary Conference di Brussels semalam. Kami berada di laut, acara di darat dijalankan. Sebab di laut menjadi suara masyarakat awam yang cuba memecah tembok kawalan Israel, manakala di darat akan memecah tembok kebisiwan masyarakat awam, di mana masyarakat awam di darat telah mengambil langkah berani, tak payah tunggu negara-negara, dengan beberapa badan gabungan memulakan semalam bahawa mereka akan mengambil langkah untuk mendakwa Israel di Mahkamah Awam di Perancis, manakala Sentra telah mendapat rakan untuk mendakwa Israel. Cuma negara je belum diputuskan. Sentra kata dia sedang mencari negara yang sesuai, yang mahkamah di negara tersebut mempunyai undang-undang yang khusus untuk menjadikan hukuman penjara, hukuman gantung ke atas tahanan Palestin secara tidak adil adalah satu genocide. Itu yang saya boleh advise tuan-tuan. Saya tak ada admin ni nampak kaya. Sebab tu tuan-tuan kena tengoklah spam. Nak sedap, saya nak kena settle dulu spam ni. Saya dah mute account. Okay, dah faham lah. Terima kasih tuan-tuan yang bagi dekat saya. Tekan komen tu mute account. Terima kasih. Itu saya jelaskan. Baik. Yang kedua saya jelaskan juga pada saudara satu perkara yang selalu jadi perbincangan kita, iaitu tentang menghantar makanan. Kerana ramai orang mengatakan bahawa yang paling penting adalah menghantar makanan. Saya jelaskan pada tuan-tuan satu perkara yang tuan-tuan boleh rujuk dan tengok pada sejarah. Tuan-tuan selalu fikir kata bahawa makanan mesti sampai. Saya jelaskan pada tuan-tuan agak rumit untuk makanan sampai, kerana sejarah Sumut ni hanya sekali je makanan sampai. 38 kali yang lain tak pernah sampai. Yang ini yang ke-40. Tapi saya terus ingatkan saudara bahawa pergi kepada akar masalah. Saya cerita kat tuan-tuan tentang Somalia yang kita cintai. Somalia ni dah 42 tahun perang. Semua orang hantar makanan dekat Somalia selama Somalia berperang. Sudan sekarang paling teruk, paling kritikal. Saya jelaskan lagi juga negara Islam yang berperang Libya. 13 tahun lah dunia menghantar makanan kepada Libya. Negara-negara ni semua menerima makanan, tapi pokok masalah tak selesai. Kerana pokok masalah adalah political will. Political will itu adalah untuk menyelesaikan pokok masalah. Itu perang saudara di Libya, perang saudara di Somalia. Pokok masalah di Libya mestilah menyelesaikan perang saudara di Libya, supaya pokok yang berada di Tripoli dan pokok yang berada di Sirte tidak berperang.
Berarti dalam kes Palestin, kita kena pergi pada pokok permasalahan, iaitu Israel adalah masalahnya. Jadi satu lagi saya jelaskan pada tuan-tuan, tak semua benda diselesaikan dengan makan. Sebab saya dah beritahu pada tuan-tuan, menyelesaikan makan untuk Gaza ni dah diselesaikan sejak 1948. Bila Gaza ni kena serang tahun 1948, maka ditubuhkan United Nations Work and Relief Agency. Dia hantar makanan. 1963 bila ada perjanjian Oslo, di mana Palestin dan juga Israel bersetuju untuk menubuhkan solution dalam perjanjian Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin waktu tu dan juga Presiden Yasser Arafat. Pintu Gaza ni dibuka, tapi kemudian ditutup balik bila Hamas berjaya menang pilihan raya dan Hamas diberi kuasa memerintah Gaza. Berarti dia punya up and down ni tak selesai dengan hanya makanan. Yang paling penting bagi pada akar masalah adalah memastikan hak Palestin ini terjamin. Jadi setiap kali macam ni saya beritahu dekat tuan-tuan, kalau debat saya dengan tuan-tuan ni hanya tentang makanan sampai, debat saya dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan tak mendapat pengetahuan mengenai akar punca masalah. Debat kita hanya dengan mengatakan sampaikan makan. Sebab bencana yang berlaku di Israel bukan bencana alam. Kalau dia bencana alam macam Indonesia, saya pergi dengan kawan-kawan, tuan-tuan lihat ada banyak orang lain pergi. Okey, kita pergi selesaikan bencana alam, hantar makanan, dia boleh selesai. Selepas kemudiannya keadaan pulih, negara tersebut bangun. Tapi Palestin ini bencana dia adalah perang, di mana tuan-tuan perlu ada kesedaran sebagai masyarakat sivil untuk memainkan peranan untuk melihat isu Israel. Macam mana pengetahuan tuan-tuan boleh bertambah, tuan-tuan boleh tambah pengetahuan dan tingkatkan peranan tuan-tuan. Itu saya kata tadi, kalau tuan-tuan yang dah menonton saya, tuan-tuan tingkatkan peranan untuk membolehkan video yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan pengetahuan yang saya kongsi dengan tuan-tuan menjadi agenda kita semua untuk mendesak kerajaan Malaysia. Sebab Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan rasa tercabar kalau semua rakyat Malaysia mendesak Malaysia memainkan peranan untuk mendakwa Israel di Mahkamah ICJ dan ICC dalam isu yang ada sekarang. Ini kita nak general knowledge ni. Bila saya jalan dengan sumut ni, tuan-tuan bagi perhatian. Masuk kerana benci atau masuk kerana suka, tak ada masalah. Kalau benci, saya jelaskan kepada tuan-tuan. Dengan menggunakan kebencian tuan-tuan pada tuan saya, ambillah pengetahuan ni untuk menjadikan punca tuan-tuan mendesak kerajaan. Sebab kita rasa inilah kuasa kita. Kita desak kerajaan kita, kata ini yang kita mahu. Bila rakyat mahukan, kerajaan tak boleh tolak sebab ini rakyat. Dan kalau tekanan kita pada political will, kita tekan Datuk Seri Anwar hinggalah political will, maksudnya kamu survive dalam pilihan raya ni di atas undi orang Islam yang menjadi majoriti 63%, kamu harus berwaspada. Sekiranya kamu gagal menyatakan sesuatu pendidikan yang lebih keras terhadap Palestin di atas kita punya kesedaran, maka Perdana Menteri akan rasa bahawa isu Palestin adalah salah satu daripada voting swing. Dia boleh memindahkan undi. Dia mindah undi. Itu saya jelaskan kepada dia. Yodak Mung ni dah lah pakai fake account, tanya pula benda yang Yodak. Faham dulu apa saya dengar. Faham dulu apa saya cakap. Kalau kamu tak akan faham Yodak Mung ni. Jangan jadi masuk lepas tu tuan-tuan tak faham dan kita duk perjelaskan tuan-tuan tak nak faham, lepas tu tuan-tuan komen. Jadi agak rumit. Saya sedang mempertahankan satu keadaan supaya saya tak koyak, saya ingatkan aja. Saya jelaskan pada tuan-tuan untuk satu keadaan di mana apabila kita mempunyai banyak pengetahuan dan kita gunakan pengetahuan kita untuk menekan kerajaan kita, supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia mengambil langkah berani, di mana ramai rakyat Malaysia dah mula menyedari bahawa Malaysia dah sepatutnya bergerak satu langkah ke depan mewakili negara Islam dalam mendakwa, menjalankan tugas mendakwa, melakukan pendakwaan yang ada sekarang. Sebab masa yang sekarang adalah masa yang paling tepat. Saya turun bawah, bawah ni ada lampu sikit. Sebab masa sekarang adalah masa yang paling tepat. Kita dah banyak lawyer antarabangsa, kita dah ada banyak network antarabangsa, dan kita dah banyak kesedaran di kalangan rakyat. Bila isu Gaza ni berkembang, rakyat dah tahu dah bahawa salah satu daripada apa yang kita nak daripada political will adalah Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama, menjadi teladan kepada negara-negara OIC, bahawa kita bincang tentang Gaza tidak lagi berbincang tentang mengkritik Israel, membidas Israel. Kita bincang sampai ke satu tahap kita menjadi negara pertama yang mendakwa Israel. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan faham, tolong spam faham sekejap. Baik tidak, saya explain balik. Sebab kita pun tak ramai malam ni, 3,300 orang. Saya pun on tak boleh lama ni, saya tak boleh live lama. Sebab bila kapten saya balik nanti, saya kena mulakan untuk buka box ni, untuk kita tengok kita punya filter ni. Bawah box ni ada filter. Filter saya dah dapat dah tadi dekat spare part apa ni, roll. So kita tengok filter tu fix atau tidak. Sebab 2 hari ni kita ada masa untuk betulkan filter sebelum kita berlayar semula menuju ke Gaza. Faham kalau semua faham, kepada kawan-kawan yang dah selalu pakai video daripada akaun saya, pakai video yang saya mendesak Perdana Menteri ni. Pakai video, saya tak risau. Pakai video ZRA Stream mendesak Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil langkah berani mendahului negara-negara Islam OIC, iaitu memenuhi aspirasi umat Islam bahawa Malaysia mesti menjadi negara pertama yang berani membawa Israel ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan Mahkamah Jenayah Perang di atas tuduhan undang-undang yang baru saja dipinda oleh
Knesset atau Parlimen Israel yang menyentuh mengenai hukuman mati kepada tahanan Palestin di penjara Israel adalah genocide. Kita guna perkataan genocide sebab Center of Human Right Research and Advocacy Malaysia ni, lawyer Tuan Azril ni, dia kata ini genocide. Walaupun Barat menggunakan perkataan yang bertentangan, Barat digunakan term undang-undang ini bertentangan dengan Convention Geneva. Kita pakai term yang lebih keras. Bahawa undang-undang ini adalah genocide, iaitu salah satu usaha untuk menghapuskan rakyat Palestin. Sebab apa tuan-tuan? Undang-undang ni dia menangkap semua pemimpin Palestin. Dalam kes ni kita rasa sedih sebab salah satu yang akan dihukum gantung, saya tunjuk gambar kenapa di Barat ni, anak-anak muda Barat yang sayangkan kepada pejuang ni, saya tunjuk sekejap. Sekejap, bagi saya masa sekejap. Sebab tu tuan-tuan, bila rang undang-undang ni berjalan, di Malaysia kita belum naikkan lagi benda ni. Di Malaysia kita belum naikkan benda ni lagi. Saya tak tahu apa tuan-tuan nampak. Betul. Ni. Kenapa di Barat ni benda ni tengah naik? Free Marwan Barghouti. Sebab undang-undang ini akan menyebabkan Marwan Barghouti, Abdullah Barghouti, termasuk Dr. Hussam akan dihukum gantung dalam senarai. Pasal Marwan Barghouti ni dia sekarang dia kena hukuman penjara seumur hidup. Okey, Abdullah Barghouti seorang lagi. Dia bukan dua beradik. Marwan dan Abdullah dua orang yang berbeza. Okey, Marwan dia dipenjarakan sejak 2001, kemudian diikuti oleh Abdullah Barghouti. Kemudian ada seorang lagi yang paling terkini, iaitu Dr. Hussam, pengarah Hospital Ashifa. Jadi kalau tuan-tuan perasan bahawa kenapa saya sangat-sangat mendesak perkara ni kerajaan Malaysia lakukan, habis semua tokoh-tokoh Palestin akan dibunuh sebab yang dipenjarakan ini semua pemimpin-pemimpin dan pejuang-pejuang Palestin yang berjuang menentang kerajaan Israel. Dan kalau kita biar undang-undang ni berjalan, lebih banyak lagi asal pemimpin pejuang Palestin ditangkap, dia terus dicap sebagai ethnic cleansing, genocide lah dia panggil, ethnic cleansing. So kita minta kerajaan Malaysia gunakan keberanian kita untuk mendepani perkara ni. Itu yang saya minta pada tuan-tuan, dan saya dah jelaskan tadi. Kalau kita kata tentang menyelesaikan kelaparan, tak selesai. Sebab Somalia 40 tahun kita selesaikan kita tak pergi pada akar masalah. Sekarang bila PBB kata tak cukup duit kerana Amerika memotong semua biaya dan sumbangan dia kepada PBB, berarti World Food Program tak ada duit. Kemudian Somalia mendapat jumlah makanan yang lebih kecil sebab pada waktu yang sama juga Sudan sedang perang. Waktu yang sama juga sedang berlaku bencana kelaparan di Afghanistan. Jadi 60 juta umat Islam di seluruh dunia adalah peminta makanan daripada World Food Program, daripada negara-negara saya sebut tadi yang berkrisis. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, yang paling penting adalah balik pada akar masalah. Jadi saya harap tuan-tuan faham. Besok tuan-tuan naiklah status, tuan-tuan naikkan, kalau tuan-tuan takut nak naikkan status, kawan-kawan yang ada dalam ni yang dah rakam video saya, share lah video saya bahawa saya mengulangi apa yang saya rasa penting untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri kita wajar memulakan langkah yang berani mewakili negara OIC yang selama ini dipandang rendah oleh rakyat kita, OIC yang dianggap tidak berkesan di peringkat dunia, untuk memulakan satu apa yang dipanggil sebagai langkah untuk mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa kes undang-undang Israel untuk menggantung tahanan Palestin yang akan berkuat kuasa pada 1 Julai 2026 sebagai genocide. Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti berani menjadikan Malaysia adalah negara yang membawa kes ini. Malaysia adalah negara yang berani menjadi negara pendakwa kepada Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Itu saya boleh jelaskan kepada tuan-tuan. Jangan bagi saya minum air sebab hari ini saya berlari rata saya penat. Saya curi masa je live dengan tuan-tuan sekejap. Bagi saya masa. Semua dah naikkan free Marwan Barghouti. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Harap benda tu walaupun dalam kata Inggeris, yang lain aminkanlah. Free Marwan Barghouti aminkan. Free Marwan Barghouti aminkan. Kerana nama Marwan Barghouti hanyalah satu daripada ribuan, daripada 9,600 orang yang terdedah pada bahaya hukuman mati ini. Saya harap betul-betul Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berani dan memulakan langkah proaktif dengan tidak hanya menyokong sumut di laut, dengan tidak hanya mengatakan sumut dia sokong, tapi dia mesti ambil lebih. Kerana kalau saya orang biasa menyertai sumut, orang anggap itu biasa. Tapi seorang Perdana Menteri luar biasa, dia mesti mengambil langkah yang lebih jauh daripada orang awam macam kita ni pergi sumut. Perdana Menteri mesti mengambil langkah yang lebih berani, iaitu dengan menjadi negara yang akan membuat pendakwaan ke atas Israel di bawah undang-undang yang baru diluluskan pada 30 hari bulan Mac 2026 untuk menghukum mati tahanan-tahanan perang Palestin di bawah tuduhan sebagai teroris atau pengganas adalah bertentangan dengan Convention Geneva, malah itu genocide.
Itu saja. Saya rasa kawan-kawan dah dapat banyak rakam video saya. Kawan-kawan yang selalu naikkan video dah dapat rakam tak video saya? Tolong support je. Yang selalu naikkan video saya jawab, dah dapat tak rakaman dia? Supaya tujuan saya live petang ni bukan nak lama. Nak belikan kawan-kawan dapat ambil video saya dan potong pakai je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendesak Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk mengambil langkah yang lebih berani dalam isu rang undang-undang yang baru diluluskan oleh Parlimen Israel pada 30 hari bulan Mac yang lalu, iaitu 2026, di mana rang undang-undang yang mendapat undian 62 di Knesset 48 menentang, dan undang-undang ini telah diluluskan dan akan dikuatkuasakan pada 1 bulan Julai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mestilah menjadi orang yang pertama daripada kalangan pemimpin negara Islam, iaitu 57 buah negara OIC, yang berani membawa kes pertuduhan genosid ke atas Israel kerana undang-undang ini di Mahkamah Antarabangsa, Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan Mahkamah Keadilan Antarabangsa, di ICJ dan di ICC. Sebagai Perdana Menteri yang memimpin, yang memahami aspirasi rakyat, yang memahami bahawa telah lama kita OIC dan kita negara Islam dihina kerana tidak memainkan peranan apa yang disebut sebagai membela Palestin dalam bentuk yang kondisif, hendaklah berani melakukannya supaya kita berada dalam satu langkah baru, iaitu menjadikan Malaysia sebuah negara yang bukan sahaja memiliki apa yang dipanggil sebagai pertumbuhan ekonomi yang bagus, tetapi juga mempunyai pertumbuhan kesedaran terhadap membela hak asasi manusia. Yang paling penting, kita mengubah persepsi negara Islam selama ini tidak berjuang untuk Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim wajar untuk menjadikan di bawah era kepimpinan beliau yang pertamalah isu ini berani dibawa oleh Malaysia untuk mendakwa Israel. Terima kasih. Nanti dapat tak berani pakai pula, jangan risau. Tak ada apa, yang akan menanggungnya saya, sebab muka saya yang keluar. Kalau apa-apa pun tuan-tuan jangan risau, keluar saja statement ni, yang keluar muka saya, tuan-tuan pakai akaun takkan dipanggil. Terima kasih yang terus menyokong Free Marwan Barghouti. Agak panas dia tu. Belayar memang macam ni tuan-tuan. Kita tak boleh predict saya boleh sustain kulit muka tak kering. Kena buat kerja kapal lah. Tapi seronok lah. Bahawa kalau kami pun 5 orang, semua agak veteran dalam bot ni, jadi agak hitam sikit lah. Sihat Alhamdulillah. Pakai dah Vaseline. Vaseline ni tak tahu nak pakai. Kalau tak boleh bubuh brand dia, nanti jadi macam promote pula. Ni pinjam kawan saya punya, saya tak bawa. Ni kawan saya daripada UK. Dia ada benda tak sebut nanti produk, jadi macam produk placement pula. Hidung yang teruk. Okey, semua dah dapat rakam saya tak boleh belanja di luar kerana setiap kali kami berlabuh, pelabuhan yang kami gunakan adalah zon berkeselamatan tinggi. Jadi saya run daripada dalam, hari ni tak dapat live daripada luar. Besok belayar saya belanja pemandangan pada tuan-tuan. Okey, Amin terus sihat, tak ada masalah. Apa terjadi pun, ramai orang WhatsApp saya kata saya kena kutuk teruk apa semua kan. Saya tak kisah. Untuk seorang yang telah berusia 59 tahun dan tahu apa yang kita lakukan, dan kita tahu bagaimana kita akan hidup dan mati di tanah air kita dengan menghadapi apa yang telah menjadi lumrah dekat tanah air kita, kita tak risau. Saya tak fikir kata kutukan, kritikan, kecaman itu sebagai keperluan untuk difikirkan. Saya tak fikir pun. Cuma kawan-kawan rasa risau hantar mesej saya, tapi saya tak fikir dia satu benda yang risau untuk dipikirkan. Yang lebih saya risau adalah sekiranya Malaysia akan kekal menjadi negara yang sama. Yang paling saya risau adalah hukuman Marwan Barghouti ni. Lebih saya risau sekiranya pejuang sehebat Marwan, yang besar jasa dia, yang mana kalau undang-undang ni kita tak tentang, salah satu yang akan lebih awal digantung adalah Marwan Barghouti. Sebab tu di barat, ramai anak-anak muda yang tahu tentang bahaya undang-undang ni telah mula melancarkan kempen Save Marwan Barghouti. Ni bukan saya buat ni, saya dapat daripada sekumpulan NGO anak-anak muda di Barcelona. Dia bagi, dia kata benda ni start di Belgium. So poster ni mula diedarkan di Belgium sampai ke Madrid, sampai ke Barcelona. Di Eropah dah banyak guna poster ni sebagai menentang undang-undang hukuman mati kepada rakyat Palestin. Tuan-tuan pun yang mana baca hentaman sama ada kepada Sumut, tuan-tuan jangan reply. Kita kata no, don't react.
keep telling. Don't react, keep campaigning. Kita jangan reply, kita jangan jangan apa. Ini kita membantu mereka je. Kita tak membantu Palestin pun. Kata kita react kepada serangan-serangan fitnah dan serangan-serangan, bukan fitnah lah, tomahan ke apa ke, jangan react. Nanti saya balik Malaysia, saya tahu uruskan. Sepanjang saya belayar ni, komitmen yang saya nak daripada tuan-tuan adalah tentang Gaza. Komitmen yang saya nak tentang tuan-tuan adalah tentang Palestin. Jangan reply, jangan apa. Jangan reply, itu hanya memberi buang masa kita. Lebih baik tuan-tuan naik satu komen free Palestine. Tuan-tuan naik satu komen free Marwan Barghouti. Tak guna kita berbalah dalam keadaan yang sebenar yang sedang kita perjuangkan adalah rakyat Palestin. Saya kena apa pun balik, saya boleh hidup, saya boleh makan, saya masih boleh apa. Okey, tapi kalau kita balik dan kita biarkan Palestin berada dalam keadaan macam ni, satu hari apabila semua pejuang Palestin telah dihukum, semua panjangnya kita akan rasa galat pada waktu tu. Sebab tu saya beritahu pada tuan-tuan, kita mungkin boleh makan kenyang pada waktu siang dengan melupakan Palestin. Tapi bolehkah kita tidur malam dengan nyenyak dengan melupakan Palestin? Dia ada dua benda. Kita mungkin boleh hidup siang dengan gembira kerana kita makan kenyang. Tapi bolehkah kita rasa kita tidur malam dengan lena, dengan membiarkan beratus dan kemudian menjadi beribu orang akan dibunuh dan digantung begitu saja, sedangkan ini saudara kita dan kita ada peluang untuk membelanya. Walaupun kita tak boleh pergi ke Palestin berjuang, kita boleh mendesak Perdana Menteri kita. Ini hal yang paling penting. Tuan-tuan, jalankanlah kempen ni. Pakai video saya tadi, tolonglah buat dengan apa jua cara. Suara yang saya dah serakam tadi, tekanlah supaya last kali Perdana Menteri tahu, semua rakyat Malaysia, ramai rakyat Malaysia mahukan dia bertindak. Dan kita boleh gunakan pula isu mendakwa ni menjadi salah satu komponen isu. Kalau Perdana Menteri buat, ini adalah political will untuk dia. Jadi dengan tekanan ni lah baru kita panggil the civil society. Kalau kita tekan dengan tuduh 40,000, tak menjatuhkan Perdana Menteri. Kita tekan saya ditunggang, tak jatuh Perdana Menteri. Dia hanya menjadi serangan ke atas saya. Tak menguntungkan siapa pun. Palestin tetap berada di takluk yang lama. Saya akan remain, saya akan kekal di situ. Tapi akhirnya bukan isu saya. Isu dia adalah isu Palestin. Dia bukan isu tentang saya, dia adalah isu tentang Palestin. Jadi tuan-tuan, jangan tergeleceh pendirian. Mana-mana orang komen tentang buruk sumut, orang komen tentang buruk apa-apa pun, tuan-tuan jangan layan. Sebab lumrah kita ni tak boleh lari. Inilah suasana di Malaysia. Tetapi keadaan di Palestin tu keutamaan. Suasana di Palestin tu. Orang Palestin ni dah mati dibunuh, negara dia dijajah, makanan tak dapat. Segala benda penderitaan ni dah terhukum dengan begitu teruk. Bukan sehari. Ini adalah tahun yang ke-79 tahun. Orang yang berada di tebing barat bukan sehari. Tahun ni adalah tahun yang ke-59 tahun. Genap 10 Jun ni adalah genap 10 Jun ni 2026. Berarti genap lah 59 tahun Masjid Al-Aqsa berada di bawah kawalan Israel. Itu hal yang paling penting untuk tuan-tuan buahkan. Itu hal yang paling penting untuk kita perjuangkan. Bukan isu gelinciran tentang tunggang, tentang wayang, tentang 40,000. Hak mana hal-hal tanah air, saya selesaikan di tanah air. Selagi kita belayar dalam perjuangan ni, kita gunalah masa ni. Saya ada masa dalam pelayaran ni, tuan-tuan ada masa mendengar video saya dalam pelayaran, kita mulakan kempen ni. Okey, dengan demikian saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.